PMX reformis atau hanya retorik? Saya rasa lebih kepada retorik. Okay. Kerana pada pandangan saya ataupun dalam fikiran saya, apabila saya memikir, PMX kata sakau. Dan pada masa yang sama saya nampak apa yang berlaku di SPRM. Saya rasa retorik tu lebih berbanding dengan reformers. Kerajaan Madani telah memberikan satu prestasi yang kalau saya nak memberi satu markah 7 or 8 out of 10 dari segi menangani isu dan juga cabaran ekonomi, dari segi mengendali polisi ataupun dasar-dasar yang lain, mungkin prestasi itu saya kurangkan markah kepada 5 atau 6. More room for improvement. Tetapi dari segi menangani ekonomi, saya rasa Kementerian Kewangan, MITI memang telah membuat kerja yang baik. Baik. Ekonomi Malaysia dikatakan makin stabil, makin baik dengan ringgit makin mengukuh walaupun perang dan pelaburan masuk dengan jayanya. Namun demikian, itu data yang diberi kepada rakyat, sama ada itu betul-betul dirasai di bawah ini. Hari ini, podcast Jangan Pajak Otak bawakan ke anda segmen Hang Nadiem Negara bersama Yang Berusaha Dr. Ong Kian Ming, mantan Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Saya juga adalah yang botak dan juga yang berkhidmat. Boleh panggil YB lah yang botak ya. Saya rasa Dr. Ong pun boleh. Betul juga. Okey. Baik, saya nak cakap YB juga tadi, dah ingat yang botak itu tadi. Tapi ya, Doktor, kalau kita boleh mulakan mukadimah lah. Selalu saya panggil saya kira pemimpin muda yang bakal menerajui negara masa depan. Salah satunya kita nampak doktor sendiri punya potensi besar, ya. Tapi bukan lagi muda. Dah muda sangat. Mencecah 50 tahun. Tapi kita pernah ada Perdana Menteri yang hampir umur 100 tahun. Jadi 50 dan 40 tahun tu consider muda dalam arena 50 politik. is the new 30 macam tu lah. Correct. Betul itu. Jadi ini pemimpin muda kita yang kita boleh harapkan untuk masa depan, dan kita bawakan sebagai Hang Nadiem Negara, dan kita akan ulas-ulaskan, bertanya kepada dia, pick his brain, menejah minda dia tentang isu ekonomi negara antara data atau rasa. Jadi kita boleh nampak, Doktor, banyak dibicarakan tentang ekonomi, ya, dan banyak propaganda sama ada daripada kerajaan atau pembangkang. Banyak podcast yang mengulas juga. Jadi saya rasa doktor orang yang cukup baik kerana pernah berada dalam kerajaan, berada di sisi sekarang berada di sisi garisan politik juga, tidak terlampau aktif, dan kita akan tanya-tanyakan kepada doktor. Sebelum saya masuk segmen-segmen yang lebih panas dan lebih orang cakap cepu emas, kita nak kenal dulu Dr. Han Nadiem kita ni, ya. Yalah, orang kata Han Nadiem pemimpin masa depan negara. Saya kenal doktor ketika kami bersama-sama di MITI, ya. Saya bersama pejabat menteri, doktor di pejabat Timbalan Menteri. He did a very good job. Try my best. Ya, very good job, baik dengan industri, dan beliau banyak membantu dalam memberikan naratif ekonomi kepada rakyat terbanyak dengan yang simple, yang mudah difahami. Jadi saya rasa kita boleh harapkan beliau untuk memahamkan kita data-data ekonomi terkini. Namun untuk mulakan, kita buka segmen buka bicara dahulu, kita roll montage. Baik doktor, untuk segmen buka bicara ni, kalau boleh saya tanya kat doktor, kita tahu doktor pernah jadi mantan Timbalan Perdana Menteri, tengok tu. Mungkin satu hari nanti mana tahu, ya, mantan menteri MITI. Tetapi kita nak tahu bagaimana seorang yang boleh dikatakan teknokrat jugalah, bukan fully career politician, nak terjebak dalam dunia politik, dan kenapa memilih DAP? Bagi saya memasuki gelanggang politik pada masa itu selepas saya habis PhD saya di Duke University di Amerika Syarikat, kerana saya hendak mempertingkatkan dalam cara yang mungkin sedikit narrow, untuk mempertingkatkan lagi
daya saing negara kita dari segi dasar, dari segi policy bukan saja di parlimen, tetapi juga mungkin pada masa itu saya mungkin harapkan ada peluang untuk memasuki kerajaan dan juga untuk mempertingkatkan lagi perbicaraan tentang dasar di negara kita. Jadi itu adalah mungkin sebab yang utama kenapa saya nak masuk politik. Satu lagi sebab yang saya rasa dearer to my heart ialah supaya saya boleh menggunakan kebolehan dan juga keupayaan saya untuk membantu rakyat Malaysia, tak kira bangsa, latar belakang dan juga kaum. Dan saya rasa sedikit sebanyak saya telah mencapai misi saya dan juga objektif saya dalam gelanggang politik. Dan why DAP? Kenapa bukan parti lain? Bagi saya memang ada consider parti PKR, PKR dan juga DAP kerana pada masa itu mereka berada di gelanggang pembangkang dan saya rasa it was time for a change dalam kerajaan di negara kita, dan pada masa itu saya nampak PKR macam sedikit confused sikit. Maksudnya ada banyak persaingan dalam parti. Dan mungkin kalau saya masuk ke gelanggang politik di PKR, saya akan have to choose sides lah. Satu side sini, satu side sana. Untuk saya, DAP tu pada masa itu lebih senang, lebih mudah. Tak ada side, tak ada faction yang terlalu obvious. Dan pada masa itu saya juga ada ramai kawan kat DAP seperti seperti Tony Phua, Hannah Yeoh, Yobin, Stephen Sim, Liu Chin Tong. Yang bagi saya mereka adalah bukan saja ahli politik yang berwibawa, tetapi mereka ada public interest at heart. Maksudnya mereka boleh membawa nilai-nilai mereka ke dalam gelanggang politik dan cuba untuk membantu orang dengan menggubal dasar yang baru yang lebih baik untuk rakyat jelata. Baik, itu dia soalan pertama kita. Kita teruskan soalan kedua, Doktor, untuk segmen pertama ni. Doktor datang daripada latar belakang data, heavily data driven. Ya, kerana saya belajar economics degree from LSE and Cambridge. And then juga your PhD is on political science as well, right? Dari Jadi daripada Cambridge, LSE and then Duke University, kita bercakap tentang data, tapi tak semestinya bila kita bercakap tentang data, rakyat itu faham. Betul. Kerana data itu keluar, apa yang rakyat nak rasakan bukan hanya fakta dan data, tapi rasa mereka di bawah. Jadi apa pandangan tentang data dan rasa rakyat sebenar sekarang? Ya, bagi saya memang walaupun saya dikenali sebagai orang yang lebih pakar dalam data kalau berbanding dengan ahli parlimen yang lain, bagi saya matlamat utama saya untuk masuk politik seperti yang apa yang saya kata tadi, bukan saja untuk dasar, menggubal dasar yang lebih baik, tetapi untuk membantu rakyat jelata. Jadi untuk saya, pengalaman yang saya ada dalam gelanggang politik ni, apa true north saya ialah supaya saya boleh nampak apa yang saya buat ada impact positif kepada rakyat jelata. Dan bukan saja rakyat jelata sebagai data, tetapi sebagai keluarga, sebagai orang yang spesifik. Dan saya beri satu contoh. Liana masih ingat lagi tentang banjir besar yang berlaku di Taman Seri Muda pada tahun 2021. Betul. Pada masa itu, saya rasa saya seorang saja ahli parlimen yang masuk ke Taman Seri Muda dengan kayak saya sendiri. Mungkin ada ahli parlimen yang lain, mereka pakai buk motor dan sebagainya, ada banyak orang. Tapi untuk saya masuk dengan kayak sendiri. Ya, ada gambarnya, kita boleh sharekan nanti. Okay. Ya, dan pada masa itu saya telah menyelamatkan lebih kurang 3-40 orang. Dan mungkin apa yang ramai orang tak tahu ialah seminggu selepas banjir itu berlaku, saya balik kepada kawasan Taman Seri Muda, dan saya balik kepada rumah di mana saya telah menyelamatkan orang-orang tertentu. Dan saya beri sedikit bantuan, ada bahan elektrik dan sebagainya. Tetapi ada satu rumah yang saya singgah lebih lama. Kerana apabila saya masuk ke rumah tu, ada satu couple, isteri dan juga suami, dan juga ada 2 anak. Bila saya nampak suami itu, saya nampak macam kurus.
macam dah ada masalah. Jadi masalah dengan badan dia. Jadi saya tanya isteri dia. Saya tanya dalam bahasa Mandarin, ada masalah tak dengan suami kamu? Dan dia beritahu saya dia ada kanser. Dan selepas tu saya cakap lagi, saya ada kesan bahawa Mandarin dia bukan Mandarin yang tulen. Maksudnya bukan Mandarin orang tempatan. Okay. Jadi lepas tu saya dapati bahawa dia adalah dari Vietnam. Jadi ni kahwin dengan orang lokal dan kahwin bukan secara sukarelawan. Macam meal order bride macam tu. Jadi dua anak dia memang orang Malaysia, satu anak lelaki, satu anak perempuan, lebih kurang 10 dan juga 12 tahun. Okay. 2 bulan selepas saya balik ke tempat tu, saya dapat mesej dari isteri orang yang ada kanser tu. Isteri kata suami telah meninggal dunia, kanser. Jadi saya kata okey, keluarga dia ada bantu you tak? Dia kata tak ada. Kerana keluarga suami tu takut oleh kerana dia adalah orang asing, mungkin dia akan ambil warisan suami dia dan mungkin akan buat apa-apa lah, saya pun tak tahu. Tapi apa yang sungguh menyedihkan ialah pada waktu tu adalah COVID juga. Jadi saya tanya, ada keluarga kamu yang suami kamu yang bantu anak you untuk pergi dapat suntikan COVID vaksin tak? Dia kata tak ada. Jadi saya pun terkesan. Saya kata okey, saya akan bantu you. Saya ambil anak dan juga anak perempuan dan lelaki bersama dengan dia untuk pergi mendapatkan suntikan pertama, lepas tu suntikan kedua. Lepas tu saya cuba bantu mereka juga dari segi permohonan begini begitu dan sebagainya. So after that, nasib baik, after 1 year saya balik ke tempat tu, dia kata okey, dia telah mencari seorang kawan lelaki dan yang boleh bantu dia dari segi visa dan sebagainya, dan mereka selepas 1 tahun mereka pindah ke tempat yang lain di Kota Kemuning. Tak ada banjir kat sana. And selepas tu saya memang keep in touch with them. Setiap tahun baru Cina saya akan balik ke tempat tu bersama dengan mereka untuk makan Chinese New Year meal. Jadi bagi saya ini adalah satu true north di mana usaha saya untuk membantu seorang keluarga ada kesan yang baik, dan saya masih keep in touch dengan mereka supaya saya boleh nampak bahawa okey, ini adalah matlamat utama supaya saya boleh membantu orang apabila saya masuk ke gelanggang politik. Dan follow through itu bukan sahaja hanya depan kamera membantu, tapi sampai juga suami meninggal pun masih lagi ditolong. Baik, doktor, itu saya rasa satu pengajaran yang baik. Saya rasa selalunya politician ni bila depan kamera tu yang paling momen paling indah untuk mereka beraksi, tetapi kalau ada follow through itulah politician atau ahli-ahli politik yang kita idamkan. Baik, untuk soalan seterusnya, Doktor cerita juga tadi berkenaan dengan bantuan yang diberikan kepada keluarga. Tetapi doktor terkenal sebagai seorang yang a thinking politician. Ya? Hopefully. A thinking politician lah, tidak terlalu populis, tapi banyak bercakap tentang dasar policy, data, fakta. Dan itu saya boleh katakan sangat jarang lah, sebab kebanyakan politician suka menghibur-hiburkan perkara-perkara populis, tertentu, keluar benda-benda yang terrol ke. Jadi kita baca banyak sekarang, kita tengok kualiti politikus kita sebegitu, tidak banyak yang nak berbicarakan tentang isu, tapi banyak bercakap tentang retorik, persepsi, sentimen dan sebagainya. Soalan saya dalam konteks politik Malaysia sekarang, mungkin ada perubahan dulu dan kini, adakah seorang thinking politician atau mereka yang suka dasar polisi itu boleh survive tak, atau boleh selamat tak dalam kancah politik Malaysia? Ya, bagi saya, kalau seorang menonjolkan diri sebagai thinking politician sahaja dan stop at the thinking, berhenti dari segi pemikiran, saya rasa itu memang adalah satu kelemahan. Dan pada mulanya apabila saya menjadi ahli parlimen, saya juga menerima kritikan bahawa dia terlalu akademik, terlalu cerebral, terlalu macam on paper saja. Jadi apabila saya ada kesan dan juga feedback seperti ini, saya mula adjust sikit. Bagi saya ada 3 perkara yang penting.
pertama ialah thinking, kedua ialah feeling. Feeling. Bagaimana kita rasa, dan feeling ni bukan saja saya feel ni, saya feel sana, tetapi feeling dengan empathy. Ya, maksudnya apabila kita feel atau apabila kita merasa, kita boleh put ourselves in the shoes of orang yang merasai tertentu. Maksudnya kalau ada satu policy yang mungkin tidak begitu popular, perlu dilaksanakan. Apakah kesan kepada mereka yang mendapatkan mungkin kesan negatif yang tertentu? Kalau mereka ada anak, mereka ada keluarga dan sebagainya, apakah kesan dan juga perasaan yang mereka akan melalui apabila ada polisi yang tertentu yang akan mengakibatkan kesan mungkin sedikit negatif. So kedua ialah feeling. Ketiga ialah action, beraksi. So you have to think the right things, you have to feel the right things. After that you have to act upon it, do the right things. Jadi apabila seorang ahli politik yang ada thinking, feeling, doing, and after that bukan saja buat secara peribadi ataupun perseorangan. Kalau ahli politik tu boleh buat bersama dengan ragu dia, dengan pasukan dia, that politician will be a much more effective politician berbanding dengan seorang yang mungkin boleh buat kesemua-semua tu tetapi buat seorang saja. Saya suka tu yang diberikan thinking, feeling, doing. Maknanya fikir, rasa, buat. Kena bersekali. Beraksi. Kena nampak itu. Itu dia tips untuk pemimpin muda kita. Thinking, feeling, doing. Yes. Baik, sekarang kita berinjak ke segmen kedua. Segmen kedua kita ini adalah segmen Cepu Emas. Baik, soalan cepu emas ni selalunya kita tanya yang ramai yang berfikir di luar sana tapi mencari jawapan. Soalan yang paling utama sekarang kalau kita cakap tentang ekonomi ni, Doktor, kalau kita dengar naratif kerajaan akan kata ringgit mengukuh, FDI tinggi, dan semuanya nampak data ekonominya baik. GDP pun bertumbuh dengan baik untuk tahun 2025. Tetapi ramai juga yang merasakan walaupun data indikator ekonomi itu baik, tapi yang dirasai di rakyat di bawah seperti saya dan rakan-rakan ini masih lagi rasa tak nampak lagi kesannya. Jadi pandangan doktor sendiri, bila sebenarnya kalau betul lah data ekonomi ni baik dan mengukuh, bila rakyat nak rasai kenikmatan ekonomi itu? Saya rasa kita boleh memandang perkara ni ataupun soalan ni dari beberapa perspektif ataupun angle. Saya rasa satu perkara yang penting ialah apabila kita ada naratif top line numbers, maksudnya GDP bertumbuh dengan lebih kurang 5% tahun lepas, FDI mencecah 400 bilion ringgit, tu rekod. Inflasi terkawal, ringgit dah kukuh sampai 3.9 untuk pada mula tahun ni. Itu semua top line numbers. Tapi saya rasa dari segi komunikasi, dari segi naratif, kerajaan tidak ada satu plan yang lebih khusus untuk memberi contoh yang spesifik di mana keadaan seperti ini telah membantu X, Y dan Z. Maksudnya ada seorang B40, dia telah belajar di universiti ataupun di politeknik tertentu. Lepas tu, oleh kerana dia prestasi yang baik, dapat training yang baik, dapat internship yang baik, lepas tu dapat kerja di satu MNC mungkin di Selangor ataupun di Penang. Oleh kerana MNC itu adalah multinational company itu adalah pelabur yang baru di negeri itu. Dan starting pay, gaji permulaan tu lebih tinggi oleh kerana permintaan yang lebih tinggi di Penang misalnya dalam sektor semiconductor, dan dia dapat starting pay sebagai seorang yang ada diploma saja 2,800 ataupun 3,000. Dan selepas itu mungkin track dia untuk 1 tahun. 1 tahun selepas itu dia dapat promotion, gaji yang lebih tinggi sampai 4,500. Jikalau kita ada naratif seperti ini, di mana kita boleh follow through, kita boleh nampak seorang diploma mungkin bangsa Melayu, seorang accountant mungkin bangsa Cina di Selangor,
mungkin seorang India yang bekerja di Singapura, di Johor, mungkin datang balik ke Malaysia dari Singapura, seorang di Sabah ataupun Sarawak yang dapat kerja baru di oil and gas dan sebagainya. Saya rasa apabila kita ada naratif yang lebih personalised, saya rasa rakyat di luar sana boleh nampak, okey, ni bukan sekadar number saja, angka saja. Bukan sekadar angka, bukan sekadar PMX yang sebut saja. Kita ada contoh yang spesifik. Jadi isunya bukan angka lah. Isunya ialah naratif. Maknanya tidak keluar. Jadi doktor memang percaya apa saja indikator ekonomi itu betul-betul dirasai oleh rakyat sepatutnya. Sebagai contohnya, kalau harga barang, mereka masih lagi propaganda di luar sana mengatakan harga barang meningkat, masih. Okey, itu adalah pandangan yang kedua, pandangan ataupun perspektif kedua, di mana memang ada cabaran ekonomi yang dirasai oleh rakyat jelata seperti inflasi, di mana angka inflasi yang sebenarnya yang dialami oleh rakyat jelata tu jauh lebih tinggi berbanding dengan angka inflasi yang diberikan oleh DOSM dan sebagainya. Saya rasa itu juga adalah sesuatu yang apabila saya di pembangkang, ada juga ahli parlimen yang sebut isu yang sama. Waktu Perdana Menteri PM Najib dulu, top line figures baik, FDI itu baik, tetapi inflasi itu memang tak terkawal. Pada masa itu mungkin ada juga ahli parlimen pembangkang yang kata Blossom punya statistik macam tu, 2%, tetapi kadar inflasi di kawasan bandar tu lebih daripada 5% misalnya. Dan saya rasa isu ni masih kekal, masih ada. Jadi saya rasa untuk kata pembangkang tu tak bertanggungjawab, pembangkang tu kata inflasi tu lebih tinggi dan sebagainya, saya rasa itu not quite fair to the pembangkang juga. Saya rasa kerajaan perlu mengambil kira dan juga mengaku bahawa ini memang sesuatu yang sedang berlaku, dan untuk cari penyelesaian yang lebih holistik. Ya, baik. Kita bercakap tentang subsidi, terutamanya subsidi bahan api, dan boleh dikatakan kerajaan perpaduan ini telah melakukan satu pembaruan di mana memperkenalkan budi 95, budi diesel dan sebagainya. Dan sebelum itu juga adalah kerajaan Madani telah memperkenalkan subsidi bersasar di mungkin boleh katakan bil elektrik, correct, dan juga untuk gas supply dan untuk perbelanjaan yang lain. Tetapi yang paling besar nampak macam saya sendiri sebagai pengguna kereta kan, ialah budi 95 bila diturunkan harga ke 199. Betul. Dan masih dikekalkan walaupun tengah krisis sekarang. Jadi pandangan doktor sendiri, yelah, kalau saya dengar bukan propaganda lah, mungkin ada yang valid di luar sana, diesel ada yang naik tapi petrol dikekalkan. Kawan-kawan saya yang majority professional, mereka menerima hakikat yang kalau kekal ni ada ke duit kerajaan, sebab takut adakah tu sustainable? Tu sustainable sebab baru ni saya isi minyak penuh, dulu kita bayar RM50 tapi di pump mencecah RM100 sudah. Jadi kita pun banyak ke duit kerajaan nak tanggung ni. Itu bagi mereka yang berfikir lah. Mereka yang peka lah. Tapi ada juga mereka yang mendengar naratif-naratif di luar sana yang terus mengatakan kenapa perlu bayar lebih? Kenapa subsidi diesel ini terlampau mahal? Jadi kita nak bertanyakan kepada doktor sendiri yang memang mahir tentang ekonomi, bagaimana doktor memandang subsidi ini? Adakah sustainable untuk negara? Dan adakah kalau kerajaan buat penarikan subsidi sebagai contohnya akan merosakkan dan menyusahkan rakyat? Ya, bagi saya rasa kredit memang perlu diberikan kepada kerajaan Madani, khususnya kepada Kementerian Kewangan, atas usaha mereka untuk memperkenalkan budi 95 untuk petrol, dan sebelum tu budi untuk diesel. Dan saya rasa untuk petrol tu, untuk subsidi minyak tu memang dilaksanakan dengan begitu licin dan baik. Tetapi saya ada sedikit komen. Saya rasa dasar itu boleh diperkenalkan lebih awal lagi. Jikalau
tidak ada distraction untuk dari segi pengkalan data padu. Pengkalan pada data padu tu adalah idea YB Rafizi Ramli. Telah diperkenalkan pada 2 hari bulan Januari 2024. Dan pada masa itu saya pun kritik bahawa pengkalan data padu ni tidak boleh digunakan untuk membuat sasaran subsidi untuk petrol kerana ada banyak masalah dalam pengkalan data dalam database itu. Jadi oleh kerana itu delay lebih daripada kalau tak silap 1.5 tahun. Jadi pada masa itu saya rasa berbilion telah dibazirkan. Ataupun berbilion boleh dijimatkan jikalau program budi ni diperkenalkan lebih awal. Dan saya rasa apabila YB Rafizi sekarang nak cuba nak kritik kerajaan untuk budi 95, untuk kritik MK2 Menteri Ekonomi, Menteri Kewangan kedua Datuk Seri Amir Hamzah, saya rasa itu memang tak fair lah. Saya rasa memang tak adil. Kerana dia tak mengaku, YB Rafizi tak mengaku bahawa beliau sendiri telah membazirkan duit rakyat akibat pengkalan data padu. Saya rasa itu nombor satu. Nombor dua, saya rasa bahawa harga RM1.99 ni memang not sustainable. Saya rasa situasi di Iran tu tidak akan diselesaikan dalam masa yang terdekat. Dan mungkin ada orang yang membuat spekulasi bahawa satu minyak tong mungkin harga tu akan naik mencecah $150 mungkin pada masa yang terdekat jikalau ada apa-apa serangan di Kart Island di Straits of Hormuz tu oleh askar Amerika Syarikat. Jadi apa yang saya pesanlah kepada kerajaan dan juga untuk rakyat jelata untuk membuat persediaan supaya kita semua boleh share the pain. Maksudnya kita boleh bersama untuk merasai satu cabaran di mana seluruh dunia pun menghadapi cabaran ini, supaya kita boleh menerima bahawa harga subsidi ini memang terlalu rendah dan boleh dinaikkan secara berhemah, secara teratur, dan dengan cara yang di mana apabila bahan petrol tu naik, mungkin ada cara yang lain di mana mungkin cost of public transportation seperti bas, MRT, LRT boleh dikurangkan untuk membantu rakyat dan juga memberi option kepada mereka, pilihan kepada mereka untuk menggunakan public transportation. Baik, itu kita bercakap tentang subsidi bahan api. Kita nak bercakap tentang pelaburan asing pula. So kita FDI Foreign Direct Investment ini selalu digunakan sebagai satu indikator yang kerajaan berfungsi. Bila FDI naik, maknanya kerajaan baik. Namun demikian, rakyat marhain, rakyat terbawah selalu rasa apa benefitnya FDI ni lah. Kita tahu ada buka kilang, pekerjaan dan sebagainya. Selain daripada itu, apa dia sebenarnya kesan FDI kepada negara, dan pengumuman-pengumuman yang dibuat setiap tahun pun mesti naik sampai ada yang skeptikal. Betul ke angka tu? Komen sikit, Doktor. Ya, saya rasa Liana juga tahu kerana kita berdua berada di MITI dan MIDA, Malaysian Investment Development Authority, yang juga adalah agensi di bawah MITI yang diberi tanggungjawab untuk menarik pelabur asing. Mereka memang memainkan peranan yang penting dan juga beraksi dengan baik. FDI ni bukan sekadar umum hari ini, kilang akan dibina besok. Mereka akan gunakan masa yang lebih lama untuk membina kilang dan juga untuk hire workers dan sebagainya. Itu nombor satu. It needs a longer time frame supaya rakyat boleh merasai. Kedua ialah ada kemungkinan juga ada pelaburan macam data center di mana memang angka tu tinggi, tetapi dari segi jumlah pekerjaan tu mungkin tidak sekadar dengan membuka kilang. Jadi
we have to admit lah bahawa ada perkara seperti itu di mana ada banyak pelabur asing yang masuk ke negara kita membina data center, tetapi efek tu tidak dirasai oleh satu jumlah orang yang besar. Itu nombor 2. Untuk nombor 3, saya rasa seperti mana yang saya kata tadi, naratif itu tidak dipersonalizekan. Dan apabila kita nampak ada kilang kat sana telah dibuka, tetapi untuk rakyat jelata, di mana workforce di Malaysia lebih kurang 15 juta. Untuk pejabat awam dan sebagainya mungkin kurangkan sampai 11-12 juta. Ada mereka yang buat kerja sendiri. So imagine private workforce 10 juta. Tetapi untuk FDI tu mungkin 1 tahun mereka menjana pekerjaan yang baru tu mungkin 100,000. So 100,000 berbanding dengan 10 juta. Mungkin 100,000 tu akan mendapati kesan. Tetapi untuk 10 juta tu mereka tak boleh nampak begitu ketara. Faham. Jadi mereka akan lihat kepada angka-angka seperti inflasi, apa yang mereka rasa dalam dompet mereka sendiri. Mereka juga akan nampak sama ada gaji mereka sendiri telah naik atau tidak. Ya, dan kalau gaji mereka naik, mereka kata ini adalah kerana saya telah berusaha dengan begitu baik untuk majikan saya. Dan mereka tak bagi kredit kepada kerajaan. Mereka tidak beri kredit kepada kerajaan, yang saya rasa memang kerajaan perlu dapat kredit untuk memastikan bahawa ekonomi dan juga situasi politik di negara kita ni stabil dalam masa 4 tahun ni. So there's a lot of percanggahan lah dalam fikiran. Apa yang saya nikmati tu mungkin adalah kerana usaha saya, dan apa yang tidak baik yang saya nikmati tu adalah salah kerajaan. Macam tu lah. Jadi doktor, untuk saya nak tanya selepas ini berkenaan dengan cupu emas politik. Saya tak nak masuk lagi politik, tapi saya nak bercakap lagi tentang ekonomi. Jadi kalau kita rumuskan, kalau bercakap tentang data dan rasa ekonomi Malaysia, 3 tahun lebih sudah kerajaan perpaduan ini tertubuh dan menguruskan mentadbir Malaysia. Pandangan doktor sendiri tentang prestasi ekonomi di bawah kerajaan perpaduan? Kalau nak membuat perbandingan dengan jiran-jiran kita, Singapura tu memang saya rasa kategori yang berlainan. Tetapi kalau nak membuat perbandingan kepada Thailand, kepada Philippines, kepada Indonesia, saya rasa kerajaan Madani telah memberikan satu prestasi yang kalau saya nak memberi satu markah 7 or 8 out of 10 dari segi menangani isu dan juga cabaran ekonomi, dari segi mengendali polisi ataupun dasar-dasar yang lain. Mungkin prestasi itu saya kurangkan markah kepada 5 atau 6, more room for improvement. Tetapi dari segi menangani ekonomi, saya rasa Kementerian Kewangan, MITI memang telah membuat kerja yang baik. Okey, itu pandangan doktor. Seterusnya doktor, kita masuk ke soalan cupu emas berkenaan dengan politik pula. Saya nak selit-selit juga. DAP selalu dilihat sebagai satu parti yang membawa pembaruan, rejuvenisasi politik, kerana mereka membawa golongan muda. Jadi kita nampak sebagai contohnya doktor sendiri, dan kita tengok Hanayo, YB Hanayo, YB Syarizan, Shelina, Rara, dan kita ada ramai lagi yang bukan sahaja boleh bergerak sebagai seorang ahli politik, yang memberi politik hikmat dan sebagainya, tetapi juga boleh juga diharapkan untuk membuat urus takbir, that kind of leadership, dan DAP ke depan. Namun demikian, walaupun DAP membuat rejuvenisasi politik yang parti lain belum lagi bagi peluang kepada orang-orang muda untuk jadi menteri ke depan itu, namun demikian parti
DAP masih lagi saya lihat especially di kalangan pengundi Melayu sebagai boogeyman. Masih lagi keluar lagi naratif-naratif DAP ini akan memusnahkan negara, akan buat Malaysia jadi negara republik dan sebagainya. Ataupun melaksanakan polisi yang memang tidak baik untuk komuniti Melayu dan sebagainya. Ya, itu naratif di luar sana. Dan ya, dulu saya juga di kalangan masa sekolah menengah dan universiti kita dengar semua naratif ni, kita pun termakan dengan propaganda itu. Dan sampai kita sendiri melihatlah, adalah kadang itu belah DAP pun ada juga yang terpaling kiri itu yang mengeluarkan takutan itu kepada rakyat majoriti atau kaum majoriti. Tetapi ada juga yang nampak DAP sekarang dah lain sedikit kerana ada barisan-barisan pemimpin muda ini. Pandangan doktor sendiri tentang persepsi parti DAP dalam konteks kepercayaan masyarakat majoriti atau kaum majoriti. Ya, okey, bagi saya berada di keadaan yang lebih unik oleh kerana beberapa faktor. Pertama, saya mungkin tidak sama dengan orang Cina ataupun pemimpin Cina dalam DAP yang lain, di mana saya tidak belajar di sekolah rendah jenis kebangsaan Cina. Okay. Walaupun saya boleh bertutur dalam bahasa Mandarin kerana saya belajar sendiri dan juga saya bertutur dalam bahasa Mandarin di rumah saya, tetapi saya tak pergi ke SRJ KC. Itu itu pertama. Nombor dua, mungkin exposure saya sedikit berlainan juga kerana selepas usia 15 tahun saya pergi ke Singapura untuk belajar. Okay. Lepas tu pergi ke UK, lepas tu pergi ke US, lepas tu bila saya balik dari UK, saya pun kerja dengan satu syarikat konsultan antarabangsa, Boston Consulting Group. Dan oleh kerana itu, saya rasa pandangan saya mungkin lebih, boleh katakan lebih luas sikit. Global sikit. Dan nombor tiga ialah, bila saya masuk ke gelanggang politik, saya ada tanggungjawab dan juga peluang untuk menjadi ahli parlimen bukan Melayu dari DAP di satu kawasan parlimen yang majoriti Melayu. Ya, 51-52% pengundi Melayu di kawasan parlimen Bangi. Dan oleh kerana itu, approach saya dalam politik saya rasa berbeza sedikit. Dan memang saya nak mewujudkan satu teladan ataupun satu contoh di mana seorang Cina, berbangsa Cina, boleh mewakili satu tempat yang majmuk dan boleh diterima, saya harap saya boleh diterima oleh pengundi Melayu. Dan bagi saya ada ramai di kalangan pemimpin DAP yang juga mereka yang lebih muda yang ada pandangan yang sama. Tetapi memang saya tak nafikan ada satu generation gap. Mungkin mereka yang lebih sesuai ataupun lebih selesa dengan politik, di mana hanya kita untuk pandangan satu kaum ataupun untuk kaum bukan majoriti, oleh kerana mereka mewakili kerusi yang 80% pengundi Cina. So I don't blame them. Okay. Tetapi saya rasa untuk pemimpin DAP yang lebih muda seperti Hannah Yeoh, seperti Steven Sim, seperti Anthony Loke, seperti Syarizan Johan, seperti Zairil, seperti ada ramai lagi Michelle Ng, Lim Yi Wei tu, walaupun mereka mewakili kawasan yang majoriti bukan Melayu, tetapi pandangan dan juga approach mereka terhadap politik adalah untuk majmuk dan inklusif. Ya, tetapi pada masa itu saya juga tidak menafikan bahawa ada juga segelintir daripada pemimpin DAP yang masih lebih suka untuk memainkan peranan untuk menghangatkan isu politik tertentu yang bersifat perkauman. Itu mungkin pada masa sekarang susah untuk avoid kerana saya rasa UMNO juga memainkan politik seperti itu, PAS dan sebagainya. Jadi apabila ada segelintir ahli politik yang suka memainkan isu perkauman dari sudut pandangan orang Melayu, the other side, untuk orang bukan Melayu, mereka juga nak seorang wira, seorang hero yang boleh mewakili pandangan mereka
dan pandangan ini akan naik dan mereka akan clash di parlimen misalnya. Tapi doktor rasakan adakah masih relevan politik perkauman dan agama? Ya, masih relevan kerana saya rasa apabila di negara demokrasi yang matang juga seperti di Eropah dan juga di Amerika Syarikat, isu perkauman dan juga isu agama boleh menjadi satu hot button issue apabila ia dipermainkan di gelanggang politik. Tetapi apa yang saya harap ialah walaupun ada orang yang cuba memainkan politik dari segi perkauman dan juga agama, saya rasa middle ground tu, thinking middle, feeling middle, action middle tu boleh bergabung bersama, tak kira parti politik ataupun tu kaum. Mereka boleh bersama untuk kata okey, pandangan ini relevan, tetapi apakah cara penyelesaian di mana kita boleh bekerjasama supaya isu pokok tu boleh ditangani. Seperti isu pembinaan kuil. Memang saya rasa ini sesuatu yang cabaran yang saya menghadapi waktu saya menjadi ahli parlimen di kawasan Bangi. Ada ramai kuil dibinakan di kawasan yang mungkin tidak ada kebenaran. Tetapi pada hakikatnya rancangan tempatan di mana-mana tempat pun tidak memberikan tempat, tidak allocate tempat untuk pembinaan kawasan untuk diberikan kepada kawasan agama bukan Islam. Jadi apakah cara penyelesaian yang lebih holistik di mana kita boleh bekerjasama untuk mengatasi masalah ni. Dan saya rasa jikalau kita ada satu moderate middle tu, memang cara penyelesaian boleh dicari. Ya, saya rasa the thinking middle ini perlu menjadi tunjang negara kerana kita bukan mencari pemusuhan, kita nak mencari penyelesaian. Itu yang saya rasa kita patut tekankan. Okey, soalan seterusnya, doktor, saya melihat ada satu statement daripada doktor, pernyataan daripada doktor hari itu bercakap tentang Datuk Seri Najib. Dan sedikit kontroversial pandangan itu. Mungkin banyak kontroversial dari sudut yang tertentu ya. Kita nak ulas-ulaskan politiknya lepas ini. Namun kita nak bertanya tentang pandangan orang. Ada juga yang mengatakan ya dulu zaman BN corruption and all that, tapi we can feel the economy was better then compared to now. Dan ada yang bunyi-bunyi kata walaupun ada reformasi, kata tak ada korupsi, ekonomi tak terasa di bawah compared to zaman-zaman sebelum ini. Pandangan doktor sendiri, zaman Datuk Seri Najib dan zaman lepas Datuk Seri Najib, bagaimana? Okey, ini peluang yang baik untuk mengulas fikiran saya dan juga perasaan saya terhadap pentadbiran di bawah Datuk Seri Najib. Okey. Saya tak menafikan bahawa memang ada banyak pelan transformasi di bawah Datuk Seri Najib yang berkesan, yang sistematik, yang teratur, khususnya di bawah pemandu Economic Transformation Program, Government Transformation Program. Walaupun saya pada masa itu ada mengkritik, dan saya rasa kritik tu memang berasas. Misalnya River of Life Project tidak dikendalikan dengan baik dan seterusnya. Tetapi saya rasa plan tu adalah satu plan yang ada foundation yang baik. Ada fikiran, ada thinking, ada action yang baik. Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang tidak dilaksanakan ataupun diplankan dengan sebegitu terperinci di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dari sudut pandangan golongan peniaga, businessman dan sebagainya, saya rasa mereka lebih selesa dengan Datuk Seri Najib kerana mereka fikir bahawa Datuk Seri Najib memang dia understand how the economy works. Dia faham bagaimana levers of economy boleh boleh digunakan, boleh diurus tadbir dengan cara yang boleh memberi perangsang yang lebih yang boleh membantu ekonomi dengan lebih khusus. I don't see the same kind of confidence terhadap pentadbiran Datuk Seri Anwar. Itu nombor satu. Nombor dua ialah saya rasa ada beberapa dasar yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Najib yang
memang tidak populis, yang saya rasa dalam short term tu mungkin ada kesan yang tidak begitu baik kepada golongan mahin, tetapi saya rasa adalah pelan yang baik untuk jangka masa depan. Misalnya GST. Waktu saya jadi pembangkang, saya pun ada kritik GST. Pada masa itu saya kata okey, ada beberapa masalah. Satu ialah pada masa itu 2015 pendapatan seorang tu jauh lebih rendah berbanding dengan sekarang. Jadi walaupun ada banyak perkara yang banyak bahan yang zero rated, saya rasa kesan kepada orang rakyat mahin tu memang akan lebih tinggi berbanding dengan sekarang. Nombor dua ialah refund untuk cukai GST tu makan masa yang sangat terlalu panjang. lama. Ya. Jadi berbanding dengan sekarang, 10 years later, saya rasa pendapatan dah naik, dan sekarang dengan kewujudan e-invoicing, saya rasa ada ramai di sektor perniagaan tu yang kata e-invoicing ni memang headache dan sebagainya dan makan masa dan juga perbelanjaan yang mungkin saya tak suka. Tetapi jikalau e-invoicing diperkenalkan, lepas tu GST diperkenalkan untuk membuat dan oleh kerana di e-invoicing refund saya lebih cepat dan lebih senang berbanding dengan apa yang diperkenalkan oleh kerajaan Madani, iaitu untuk memperluaskan lagi rangkuman SST ataupun Sales and Service Tax. Tu memang adalah sesuatu yang sektor perniagaan tu memang tak suka. Dan apabila mereka membuat perbandingan, sekurang-kurangnya Datuk Seri Najib memperkenalkan GST dan memberi satu rancangan jangka masa panjang yang lebih telus kepada sektor perniagaan. Itu untuk daripada segi ekonomi. Dan Dr. sendiri pernah juga mengeluarkan kenyataan bahawa tiba masa kita pertimbangkan tentang pengampunan Datuk Seri Najib. Mungkin ramai yang terkejut dengan kerana DAP dulu antara pelopor tentang isu YMDB dan juga SRC ini. Mungkin kita dapatkan daripada Dr. Seri, kenapa Dr. rasa Datuk Seri Najib perlu diberi pengampunan? Untuk konteks, saya masih mengambil pendirian bahawa apa yang Datuk Seri Najib buat di bawah 1MDB skandal ni patut dihukum. Dan pada masa yang sama, apabila saya kata saya membangkitkan option ni untuk memulakan satu proses untuk bukan saja untuk memberi pengampunan kepada Datuk Seri Najib, pada masa yang sama untuk buat satu grand reset di mana kes terhadap Lim Guan Eng, ada lagi 3 kes ni digugurkan. Kes terhadap Muhyiddin digugurkan. Kes terhadap Syed Saddiq jangan buat appeal lagi. Kes terhadap Wan Saiful, terhadap terhadap ada beberapa pemimpin pembangkang yang lain, semua dihentikan. Dan grand reset ni adalah supaya dibuat supaya politik balas dendam di negara kita boleh berhenti. Dan apabila saya buat cadangan seperti ini, saya tahu ada ramai orang yang akan kritik saya. Tetapi apa yang saya fikir ialah untuk kebaikan jangka masa panjang negara dan juga budaya politik. Bayangkan Liana, jikalau selepas pilihan raya ke-16, pilihan raya umum ke-16 yang mungkin akan berlaku sebelum akhir tahun ni, ada pertukaran kerajaan, ada Perdana Menteri yang baru, dan mungkin Perdana Menteri yang baru ni beliau nak membalas dendam dan menggunakan MECC untuk pergi siasat, misalnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, keluarga beliau, orang di PKR, orang di DAP dan sebagainya. It will be an endless cycle. Selepas tu ada pertukaran kerajaan lagi, kerajaan akan menggunakan MECC untuk menyiasat pembangkang. It will never stop. It's bad for the country. Dan apabila institusi seperti MECC dipergunakan seperti itu, saya rasa pelabur asing juga tidak ada keyakinan dalam urus tadbir di negara kita ni. Sama juga kepada pelabur di domestik. Dan saya rasa ini adalah satu cabaran yang besar untuk Datuk Seri Anwar.
apabila ada banyak isu yang ditimbulkan oleh Bloomberg terhadap corporate mafia dan yang melibatkan MECC, kes kepada KPS SPRM Datuk Seri Azam Baki yang belum lagi dijawab dengan baik, saya rasa itu memang akan menyebabkan orang ramai, terutamanya mereka yang menyokong Pakatan Harapan untuk ada keraguan terhadap niat Datuk Seri Anwar Ibrahim sama ada beliau memang masih lagi percayai urus takbir secara reformasi. Tata kelola dan sebagainya. Betul. Ditekankan. Kita pernah ada isu begini, saya pun pernah tulis dulu dalam Facebook. Kita lihat Hong Kong, Doktor, di mana mereka juga ada episod rasuah itu, politik balas dendam dan sebagainya, sampai mereka adakan satu policy, what is the word? It's like a reconciliation macam tu. Reconciliation dan macam kononnya dah reset balik. Maknanya there's no more political start on a case. clean slate. Correct, untuk semuanya. Cuma mungkin pandangan rakyat juga, yelah kita dah UMNO dah kena PN dah kena, PH pernah kena sekejap dulu. Tapi mungkin the reset tu should be done lepas ni ke? Sebab kerajaan ni pun mungkin ada kes-kes juga keluar kemudian. Pandangan doktor. Saya rasa jikalau reset ni boleh dibuat sebelum PRU yang akan datang ni, that would be the best thing. Kerana kalau nak tunggu sampai PRU, lepas PRU, mungkin orang yang berkuasa tu, kalau ada pertukaran kerajaan, mereka akan kata, okay, ini pentadbiran saya akan membuat apa yang saya suka. Dan peluang reset mungkin telah dilepaskan. Baik, itu dia saya rasa pandangan yang sedikit luar kotak. Pertama kali kita dengar daripada seorang Hang Nadim kita tentang reset politik. No more SPRM dijadikan alat. No more politics of balas dendam. Politik dendam itu kita ketepikan. Kita masuk segmen yang ketiga, segmen Rapid Fire. Soalan pertama saya, ekonomi Malaysia hari ini stabil atau rapuh? Stabil kerana Kementerian Kewangan, MITI, Bank Negara, Securities Commission buat kerja yang baik. Dan memang ada datanya di situ. Soalan kedua, ringgit pemulihan sebenar atau hanya sementara? Pemulihan sebenar kerana asas ekonomi negara kita kukuh. Tak kira kerajaan ni ataupun kerajaan yang akan datang, saya rasa baseline tu memang baik. Dan walaupun mungkin sekarang ringgit akan turun nilai sedikit oleh kerana apa yang berlaku di Iran, saya rasa jangka masa panjang tu memang pemulihan ringgit itu adalah satu perkara yang nyata. Kerana foundation itu sudah ada. Baik, soalan ketiga, subsidi perlu dikurangkan atau dikekalkan? Perlu dikurangkan oleh kerana harga minyak pasaran antarabangsa juga telah naik. Perlu dikurangkan. Soalan keempat, sedikit panas. PMX reformis atau hanya retorik? Saya rasa lebih kepada retorik. Kerana pada pandangan saya ataupun dalam fikiran saya, apabila saya memikir PMX kata sakau. Dan pada masa yang sama saya nampak apa yang berlaku di SPRM. Saya rasa retorik tu lebih berbanding dengan reformers. Itu daripada segi integriti dan juga isu-isu rasuah. Bagaimana pula dengan ekonomi? Reformis atau retorik? Saya rasa untuk ekonomi lebih berpaksi kepada reformis. Dari segi memperkenalkan subsidi bersasar dan sebagainya. Baik. Soalan yang kelima, kerajaan hari ini berani membuat keputusan atau bimbang hilang sokongan? Saya rasa memang bimbang hilang sokongan, tetapi saya rasa itu adalah satu perkara yang memang natural kerana pilihan raya umum akan dijalankan dalam masa yang terdekat. Soalan yang keenam, rakyat Malaysia hari ini lebih rasional atau lebih emosional? Saya rasa rakyat Malaysia lebih emosional kerana ada banyak perkara di laman web, Facebook, social media yang boleh memberi mereka satu kejutan dan juga memberi mereka satu sebab untuk merasa begitu-begitu. Tetapi harapan saya ialah supaya rakyat Malaysia boleh menjadi rationally emotional.
Maksudnya apabila mereka ada emosi tertentu terhadap perkara yang mereka nampak dalam internet dan sebagainya, mereka boleh menggunakan rationality untuk channel emosi tu kepada arah yang lebih produktif. Ya, itu saya rasa saya suka sangat jawapan tu kerana itu inline dengan moto kita, jangan pajak otak. Maknanya kita jangan hanya melayan emosi, kita juga gunakan akal kita untuk menilai. Soalan terakhir untuk segmen ini memang saya tanya setiap Hanadim yang berada di kerusi doktor, siapakah Perdana Menteri seterusnya yang anda harapkan? Bagi saya itu pilihan yang memang ketara kerana pada 10 hari bulan Januari tahun ni saya telah mengucapkan selamat hari jadi kepada saudara baik saya Kadi Jamaluddin. Pada masa itu saya juga telah membuat komitmen untuk berkempen untuk Khairi pada PRU yang akan datang, tak kira parti mana dan juga kerusi mana. Dan juga saya telah menulis dalam IG yang kalau ada satu hari KJ menjadi Perdana Menteri, saya akan melontarkan nama membuang nama saya di untuk mungkin consider sebagai seorang wakil kabinet di bawah Perdana Menteri Khairi Jamaluddin. Baik, itu dia. Saya tanya soalan ni kepada ramai Hanadim dan nama KJ yang paling banyak sekali disebut, ya. Kita tak tahu nanti in the future bagaimana, tetapi itulah jawapannya. Kita teruskan dengan segmen keempat, segmen inspirasi. Baik doktor, untuk segmen keempat ni, segmen inspirasi, banyak yang kita nak tanya pandangan untuk doktor sendiri katakan kepada penonton. Soalan pertama saya bagi segmen ini, kita bercakap tentang anak muda undi 18 atau mereka yang di bawah umur 35 tahun akan menjadi majoriti pengundi pada PRU ke-16 nanti. Dan kita boleh lihat bahawa ekonomi kita akan lebih mencabar, ya, berkait dengan isu perang Iran dan sebagainya mungkin akan datang. Jadi AI dan sebagainya. AI dan sebagainya, ya betul itu. Tapi bagaimana doktor nak sampaikan kepada mereka apa perkara-perkara yang tidak nampak di mata sekarang berkenaan dengan ekonomi? Saya rasa apa yang saya nak sampaikan kepada orang muda ialah walaupun ada banyak pandangan terhadap ekonomi bukan sahaja di Malaysia tetapi di persada antarabangsa, agensi di tangan anda sebagai orang muda adalah lebih daripada apa yang kamu bayangkan. Maksudnya, there is a lot that you can do for yourself to give yourself a better chance in the world and in Malaysia. Saya nak beri satu contoh. 2 hari sebelum ni saya telah pergi ke CGS, iaitu satu financial institution yang office dia di TRX. Bersama dengan KJ, kami bertemu dengan pelajar ekonomi dari UPM. Saya ambil gambar dengan mereka dan saya beri satu cabaran kepada mereka ataupun satu nasihat. Post gambar ni di LinkedIn. Dan selepas itu nyatakan apa yang kamu telah belajar dari visit ni, dari visitasi ni, dan selepas itu buat LinkedIn sebagai satu cara di mana kamu boleh memaparkan diri sebagai seorang yang boleh yang berwibawa, yang ada prestasi yang tinggi bukan saja dari segi akademik, dan ini adalah CV anda untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik apabila anda graduate daripada universiti. Itu adalah satu cara yang baik di mana agensi adalah di tangan anda sendiri. So there's a lot more that you can do. Dapatkan internship yang berkualiti tinggi, untuk pergi dengar podcast seperti ini, jangan pajak otak, keluar sekejap dan sebagainya, untuk mengetahui ataupun melebarkan pengetahuan anda terhadap apa yang sedang berlaku di AI, di Timur Tengah, di ekonomi dan juga politik di negara seperti Amerika Syarikat dan sebagainya. That is a way in which you can empower yourself and make yourself more employable. Baik, itu soalan untuk anak muda. Jadi ini soalan terakhir untuk episod ni, doktor. Jika
doktor diberi peluang untuk merubah Malaysia atau merubah ekonomi negara. Apa perubahan yang doktor nak lakukan? Okey, saya tak nak bincang tentang struktur ekonomi dan sebagainya. Saya hanya ada satu pesanan untuk pendengar JPO, iaitu mengurangkan kebergantungan kami terhadap kerajaan dan meningkatkan agensi kami terhadap peribadi, masyarakat dan juga majikan. Jadi ada satu ayat yang memang terkenal yang telah disebut oleh John F. Kennedy. Don't ask what the country can do for you, but ask what you can do for the country. Maksudnya jangan tanya apa yang kerajaan ataupun negara boleh buat untuk anda, tetapi apa yang anda boleh buat untuk negara. Saya ubah soal sedikit dengan saying seperti ini, dengan kenyataan seperti ini. Jangan tanya apa kerajaan boleh buat untuk anda, tanya apa yang anda boleh buat untuk diri sendiri, untuk majikan, untuk komuniti, dan kerajaan akan buat fasilitasi untuk menyempurnakan dasar di negara. Itu yang perlu dibuat. Kalau ramai-ramai berfikir sebegitu, berfikir macam kita pengubal dasar dan pengubal inisiatif, insyaAllah negara kita akan lebih jaya. Okey, itu dia tadi 4 segmen bersama Hanadim negara kita, Dr. Ong Kian Ming. Saya rasa banyak yang kita bincang-bincangkan, banyak butir fikiran dia yang saya rasa luar kotak. Ada juga yang memuji kerajaan, mengkritik pun ada. Ya, tadi ada yang dia labelkan Perdana Menteri sendiri. Saya rasa itu saya rasa kita akan jadikan dia shots yang akan viral, tapi tidak mengapa. Saya rasa perlu juga ada teguran-teguran begitu untuk mereka. Sekarang tu orang di podcast Jangan Pajak Otak ni, doktor, mereka tak tahu kita ni pro kerajaan ke pro perbankan ke, kerana kita bercakap mana yang baik itu kita puji, mana yang salah tu kita cuba bantah agar ia akan menjadi kritikan membina. And that should be the way. Yeah, that should be the way. Kita cakap apa yang perlu based on issue rather than apa itu faksi politik dan sebagainya. Thank you. Terima kasih kepada Hanadim negara kita, Dr. Ong Kian Ming. Kita harapkan ada peluang beliau nanti untuk berjasa kembali kepada negara. Dia kata dia nak tunggu KJ jadi Perdana Menteri. Saya rasa akan lagi mungkin dalam masa singkat ni, mungkin PRUK akan datang ke mana tahu rezekinya ada. Harapkan kita doakan. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita, dan insyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang dalam podcast Jangan Pajak Otak. Mana baik kita sokong, mana salah kita bantah. Terima kasih Dr. Ong Kian Ming, dan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.